Assalamualaikum, saya Amin, host channel ZMP TV. Saya amat teruja untuk buat travelog kami untuk kali ini kerana kami sekeluarga bertandang ke negeri Melaka untuk 2 hari 1 malam. Negeri Melaka adalah antara negeri yang saya excited dan suka untuk kunjungi kerana Bandaraya Melaka sangatlah menarik, tiada di negeri lain. Video kali ini, part 1, kami akan berkongsi kepada anda semua pengalaman kami explore Bandaraya Melaka di waktu malam. Dan jangan lupa guys, untuk video part 2 Travelog Melaka, kami akan kongsi juga pengalaman melawat Muzium Penjara. Dan untuk part 3 yang terakhir, kami pergi ke satu destinasi di mana tempat itu menjadi pilihan utama untuk family lawati, iaitu Safari Wonderland. Jangan lupa untuk subscribe ZMP TV untuk follow up next part kami Travelog ke Melaka. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita start part 1 Explore Bandaraya Melaka pada waktu malam. Assalamualaikum. Wow. This is our hotel. This is Melaka. Welcome to Melaka. Kita pergi ke ruangan koridor. Bukan koridor, balkoni. Kita akan pergi sini. Kita akan boleh tengok view saja. sungai, River Cruise Melaka. Mama. Mama, tu toli dah tu. Ikut pagar je lah. Nak naik tak ada duit. Mama, boleh aku tanya nak. Melaka, bandaraya bersejarah. Pemberian status bandaraya itu pada tahun 2003. Namun, di sebalik kemasyhuran nama Bandaraya Bersejarah Melaka, ada kisah sejarah terdahulu yang menarik berlaku pada zaman dahulu. Kerajaan Negeri Melaka telah mengisytiharkan permulaan Kerajaan Melayu Melaka telah wujud 140 tahun sebelum ketibaan Parameswara di Melaka pada tahun 1402 Masihi. Sejarah Kesultanan Melaka bermula dengan kedatangan Parameswara yang memerintah pada tahun 1400 sehingga 1424. Namun, setelah beberapa abad pemerintahan Kesultanan Melaka, akhirnya Empayar Melaka berakhir di mana pada waktu itu Sultan Mahmud Shah yang memerintah. Empayar Melaka berakhir apabila dijajah oleh pihak Portugis. Pada zaman itu, Portugis sedang menakluk hasil bumi di Tanah Melayu bagi merealisasikan impiannya iaitu 3K, keagamaan, kekuasaan dan kekayaan. Warung. Ni sampai abad ke 60. Adik, kiri kan? Ha? Kiri ada Kiri? kecil. Oh. Ujung belakang ada macam 4 orang. Alright. Orang? Thank you. Budak kira eh. Sorry abang. Ya, kecil. Makan. Makan.
Wah, kenyang tak makan? Kenyang. Selamat malam. Baru boleh kece. Tadi saya lapar, minta maaf. Tak banyak berdialog. So sekarang tadi kita dah selesai dah makan malam sama ni family kecil saya, Adwa. Sedap dah kita makan tadi. Claypot. So tadi kami makan dekat kedai Jalan Laksmana, Jalan Temenggung. Kedai restoran Claypot. Sebelum kita balik ke bilik, Mama request nak brisk walk. Aduh, nak brisk walk. Brisk walk di inilah tepi River Cruise kat Melaka. So macam awak boleh tengok tadi, hari Minggu ni biasalah ramai orang, ramai turis, pelancong asing dan juga daripada tempat mari berjalan ke Melaka. Sebab Melaka ni kita boleh tahu dia tempat yang bersejarah. Kami berada tengah-tengah bandar Melaka. Saya tak tahu nama jalan ke apa sini. Dia dekat dengan apa sini? Kota Formosa tu. Boleh tengok sendiri ramai lah manusia. Oh, main mana? Manusia ni. Tengok kapal. Ni nak tengok kapal. Boleh lah kita turun dulu. Oh ya, ada itulah platform. Biar. Mana ide mana ni? Ada deh. Tak. Gila lagi. Kita bagi rasa percuma. Semua di dalam gerai ni kita bagi rasa percuma. Ada jeruk, asam kering, buah-buah. Adua. Oh, tu kapal. Jadi jumpa dah kapal ni. Tu sana. Sterik. Adik kita orang daripada sana. Cross dan batas sana, batu mari ke sini. Mata-mata nak tengok hikayat kapal hikayat Parameswara. Betul, Parameswara tinggal kapal ni. Say slow down. I don't like to move too fast. It drowns
kosong je kita tanda dulu. So saya plan untuk balik semula ke parking kereta, kita nak order beca. Nak rasa pengalaman naik beca di Melaka macam mana. Okey. Ada orang? Tumpang duduk, kita bawa air. Oh. Itulah. So kita plan naik beca ni lah. Tak tanya dia berapa ya. Tak lah pun. Bang, macam ni kita nak crossing jambatan tu. Kita parking kereta situ. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Hantar 20 bang. 20. Boleh tak? Kalau baik abang buat pusing 25, harga 25, kita buat pusing, lepas tu terus hantar abang dekat sana. Sebab kalau hantar saja dekat. Oh betul kan, pusing-pusing. Tak saya nyanyi ke habis aku berak. Boleh tak jahat bang? Boleh? Boleh. Alright, terima kasih. Naik ni bang. Banyak dah gambar kita ambil. Tak tahu. Dari mana bang? Dari mana? Batal. So ini kita bersama abang ni. Ramai hari ni bang. Ramai tak? Buat ada ramai bang? Bukan orang tempatnya saja dah. Pelancong luar bahasa asing ada ke? Ada tapi tak ramai macam lokal punya. Ya. Lebih ramai. Oh, ni Taman Sari ni. Oh, esok ni pergi sini ni. Dah berapa hari bang? Bau sampah. Oh, tak sampai. Esok ke Leo. Okey, kan artis. Nak tak gigit ke? Ada mana? Nah, dari sini lah. Nah, marilah. Ni tengok ni. Tanya dulu apa ya. Tengok orang bu. Jahat. Jom lah. Ni takut. Jom. Apa ya? Apa dia? Lebih free pun. Itu jangka wak. So sekarang ni kami menuju ke parking ni. Kami menuju ke parking kereta balik. Dah lewat dah ni, pukul 12 malam. Sebab esok hari kita ada program yang menarik. Esok apa? Esok hari kita ada program menarik untuk share kepada korang semua. So nantikan. Jumpa di ni ya. Sila. Ada dulu kau? Ayah, ada kek. So alhamdulillah selesai dah perbecaian. Berapa ringgit kena tadi? Pertama. Okey, tak apalah. Sekali-sekala kata. Ayah kemalasan. Kita dah sampai dekat kereta. Penat tak berjalan? Nak. Penat. Penat sangat ke penat sikit? Nak sangat.
Pernah sangat? Lagi? Tak benar. Tak pernah lah. Alright. Tak benar nak awak tiga. Okay, bye-bye. Bye-bye. Pameran tidak gantung. Ada baca apa? Hah? Baca apa? Rumah gantung Malaysia.